يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خيرا لقد اضلني عن لقد اضلني عن الذكر بعد كان الشيطان الانسان سيدنا المقصود وهي الحمد ألوهيتنا قد العشاء تلوهن تقبيلكم أكبرنا كيفاً معرفة السنين السلام بأمكنا sampai memiliki dari sambil berkata dari sana sahaja semua Rasul saja. Alam tentunya aku di dunia dulu kalau aku masih hidup lagi aku berusaha mencari jalan Rasul aku jalan. Ya wahai kalian aku berjalan kali sampai semua bahawa dunia dulu nak tahu Rasul jadi nak baik. Dia kata Rasul bisa jalan lain. Orang yang masalah dia salah dan oleh mau tidak ada yang buat. Seperti itu yang aku tanya dulu aku cari orang lain untuk agama. Setelah kesimpulan orang semua dua ayat tiga ayat tadi sudah dan dan dia sudah fungsi apabila presiden dengan Ramin dengan nama Islam kita mengadakan muktamar tahunan yang ke-56 dan sejak tadi kita dengar ucapan hormat daripada seluruh dunia. Kalau nanti Allah kita ni bilang Melayu, bahasa Melayu, kita nak panggil orang Palestin yang cakap Aham Melayu. Panggil orang kawan kita Madrid cakap Aham Melayu. Dia nampak sangat dengan bangsa sempit. Melayu ni kalau Timur Leste kita melihat kawan Madrid daripada kebenaran. Ini orang semua nampak. Dia nampak salah sebelum Melayu. Dan akhirat bila kita berjuang Melayu, ini adalah ini anak tak sangat dalil ya. Akhirat tidak bau besar. Bila besar apa dia akhirat tidak. Nak balik sebelah ke dunia Tuhan mana nak balik. Orang dua yang besar nak balik sebelah kemudian pada boleh. Ini saya ingat dalam kaitan agama ada Yaman. Saya ada nampak untuk bahas. Setiap hari kita semayang kita baca mari yang lebih orang yang puasa penuh dia adalah hari utama Yaumiddin, hari utama dan hari pembahasan Allah guna Yaumiddin tidak Yaumul Jazaa. Sepatutnya Allah guna mari Yaumul Jazaa Tuhan yang puasa hari pembahasan tapi dia tak guna Al-Jazaa, dia guna Al-Din. Al-Din makna balas dan dia makna alami. Supaya kita orang baik dia sama ada kita orang Melayu Muslim, Cina Muslim, Maldi, Palestin, dan mana-mana. Pembalasan yang akan berlaku di akhirat juga bukan itu kebahagiaan. Satu anak kita, satu undang-undang yang kita. Itu agama. Agama adalah Quran. Alhamdulillah, Quran itu menjadikan dasar kebenaran kita terlepas. Yang beberapa tahun itu satu, dan sebagainya. Pas ni dia buat tulis alim ulama dari dulu tak amin. Alim ulama dulu tak amin sama sekali. Dia akan 46, dia sampai tahun yang ke-1, tahun ini berasa bahawa perjalanan amin lalu setiap dia bawa kita kepada Allah SWT. Orang kedua ulama yang boleh dalam amin. Itu pas. Mula-mula pas. Parti Islam sekarang hari. Saya berkembang teman dari Parti Islam Malaysia. Dan insyaAllah bagaimana kau berkesiapan kemarin jadi Parti Islam seluruhnya insyaAllah di semua masa berada ke amalan insyaAllah
untuk kita berdoa di sini kalau kita lagi itu berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir 'alaina innaka at-tawwabur rahim. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمنافقين اللهم أهلك الكفرة والمنافقين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم إن عبادك وإمائك في فلسطين وفي غزة وفي العراق وفي أفغانستان وصوماليا وأريتريا وفي جنوب فلبنان وفي كشمير وفي كشمير وفي جنوب فلبنان وفي قطر قتلوا وشردوا وخرجوا من ديارهم وأموالهم ودينهم الله فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتجبرين والخونة من العرب والمسلمين والهنود الوثنيين والروسيين الملحدين والقوم المتطرفين على نحورهم اللهم أقتلهم عددا اللهم قتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم يا منزل الكتاب ويا مذل السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تكبير تكبير تكبير. Terima kasih ucapkan pada yang amat berhormat Yang Guru Haji Abdul Aziz Al-Muslim